Halo, Assalamualaikum. Today is my birthday. Birthday saya ni kali ni tak ada nak buat apa-apa sangat, tak ada nak meriah sangat sebab mau pada nak fikirkan pasal urusan rumah. Jadi hari ni kita settlekan urusan rumah dulu. After that baru kita jalan-jalan. Jom tengok apa yang aku nak buat hari ni. Dia ni bayar rumah. A few moments later. Dan second kita nak pergi High Town. Sini kita dah sampai. Jom pergi. Masuk Kaison. Nasi. Nasi. Nasi telur tak? Boleh. Malu. Warna putih. Krim. Dan nampak pun nak warna atas. Comel lah. Ini apa? Oh, we've got baby bell. Okay. Okay, bye bye. Ira pun tak sekolah hari ni. Sedap dekat ayam ni. Daging tawar. Dah lupa. One eternity later. Ya. Ya. Nak pergi sini. Nak beli ni. Ada hantu setan. Ni abang. Kelawar dah kering. Stres. Goyang. Kita terpaksa balik baru nak parking kat atas. atas je. Nak tengok peti ais. Rasa nampak sini. Abadede Oman. So now kita dah sampai rumah. Assalamualaikum. Oh, pintu dah lagi.
Tak bagus lah. Yes. Wow, lampu dia kat kuat. Mana lampu ni? Dulu. Bong-bong. A few moments later. Sini je. Situ je. Situ je. Saya nak buka barang yang baru sampai, yang saya tunggu lama-lama. Jadi saya akan buka. Nak kunci lah. Anyway, anak saya bagi saya hadiah birthday coklat. Oh, jom kita unboxing. Lama tau tunggu barang ni. Saya order barang ni daripada Taobao. Tuh. Ada mentol. Bagi mentol. Mentol dia bagi satu, dua. Dan ini dia punya wire. Ni saya beli lampu yang boleh cas. So tak payah nak kena pasang-pasang plug lagi. Sebab rumah ni management tak bagi banyak untuk apa bang? Pecah. Tak bagi pecah-pecah dinding. Jadinya tak bagi hack. So tak nak kita kena beli yang jenis macam ni lah. Lebih laman. Wait, mana dia punya on? So yang tu tadi, yang ni dia suruh pasang sendiri. Ni pula dia punya bawah tu. Dia kecil-kecil. So sekarang macam mana nak gantung ni ya? Oh, mentol tak dia? Dia tak bagi? Bagi. Mentol. Ni nanti tengoklah cara dia. Okey, tu je. Patian ni 150 lah masa pos.
Tak boleh apa? Atas sikit, atas sikit. Sikit je. Macam tu. Stop it. Get some help. So hari ni sampai di sini saja perjalanan aktiviti kami.